Dunia bola sepak Asia kembali digemparkan apabila media sosial dipenuhi pelbagai dakwaan mengenai kemungkinan tindakan tegas terhadap pengadil yang mengendalikan perlawanan melibatkan Johor Darul Ta'zim atau JDT dan Buriram United. Lebih mengejutkan, terdapat juga spekulasi yang mendakwa perlawanan tersebut mungkin akan diadakan semula sekiranya wujud bukti bahawa berlaku kesilapan serius dalam pengadilan. Walau bagaimanapun, sehingga kini tiada kenyataan rasmi daripada Konfederasi Bola Sepak Asia, AFC, atau FIFA yang mengesahkan perkara tersebut. Khabar angin ini mula mendapat perhatian selepas ramai penyokong membincangkan beberapa keputusan pengadil yang dianggap kontroversi. Rakaman video daripada pelbagai sudut turut dikongsi secara meluas di media sosial, dengan sebahagian penyokong berpendapat terdapat beberapa keputusan yang memberi kesan besar terhadap perjalanan perlawanan. Bola sepak sememangnya sukan yang penuh emosi. Dalam perlawanan berintensiti tinggi, keputusan pengadil sering menjadi topik perdebatan. Kadangkala satu whistle atau satu keputusan sahaja sudah cukup untuk mengubah keputusan keseluruhan perlawanan. Disebabkan itu, setiap keputusan pengadil sentiasa menjadi perhatian pemain, jurulatih dan penyokong. JDT pula bukanlah kelab asing dalam pertandingan Asia. Sejak beberapa musim lalu, Harimau Selatan sentiasa membawa cabaran besar kepada pasukan-pasukan terbaik dari Jepun, Korea Selatan, Arab Saudi, Thailand dan negara-negara lain. Pengalaman luas di pentas Asia menjadikan setiap perlawanan JDT mendapat perhatian penyokong di seluruh rantau ini. Dalam perlawanan menentang Buriram United, suasana berlangsung dengan penuh tekanan sejak whistle pertama ditiup. Kedua-dua pasukan menampilkan corak permainan agresif dan saling mencipta peluang. Namun selepas tamat perlawanan, tumpuan penyokong beralih kepada beberapa keputusan pengadil yang dianggap kontroversi. Media sosial kemudiannya dipenuhi pelbagai analisis daripada bekas pemain, pemerhati bola sepak dan penyokong. Ada yang berpendapat pengadil membuat keputusan mengikut tafsiran undang-undang permainan, manakala ada juga yang merasakan beberapa keputusan sepatutnya dikaji semula menggunakan teknologi bantuan video jika tersedia. Dalam dunia bola sepak moden, AFC dan FIFA mempunyai prosedur yang sangat ketat sekiranya terdapat aduan rasmi mengenai mutu pengadilan. Setiap laporan akan dinilai berdasarkan rakaman video, laporan pegawai perlawanan dan bukti lain sebelum sebarang tindakan diputuskan. Ini bermakna sesuatu dakwaan tidak boleh dianggap benar hanya kerana ia tular di media sosial. Ramai penyokong JDT berharap sekiranya benar terdapat kesilapan yang memberi kesan besar kepada keputusan perlawanan, perkara itu disiasat secara telus. Pada masa yang sama, penyokong Buriram United juga mahu keputusan perlawanan dihormati selagi tiada keputusan rasmi daripada pihak berkuasa bola sepak. Terdapat juga dakwaan bahawa pengadil berdepan tindakan disiplin. Walau bagaimanapun, sehingga kini tiada pengumuman rasmi daripada AFC atau FIFA yang mengesahkan perkara tersebut. Dalam kebanyakan kes sebelum ini, Badan Bola Sepak hanya akan mengumumkan tindakan jika siasatan benar-benar mendapati berlaku pelanggaran prosedur atau kesalahan serius. Satu lagi perkara yang menjadi perhatian ialah dakwaan bahawa perlawanan mungkin akan dimainkan semula. Dalam sejarah bola sepak antarabangsa, perlawanan ulangan merupakan sesuatu yang sangat jarang berlaku. Ia biasanya hanya dipertimbangkan dalam keadaan luar biasa, contohnya apabila terdapat pelanggaran undang-undang permainan yang jelas atau keputusan yang dipengaruhi oleh faktor yang luar daripada permainan biasa. Kesilapan pengadilan semata-mata tidak semestinya membawa kepada arahan mengadakan semula sesuatu. Perlawanan JDT sendiri terkenal sebagai kelab yang sentiasa mengutamakan profesionalisme. Sepanjang penyertaan mereka di pentas Asia, pengurusan kelab sentiasa menggunakan saluran rasmi sekiranya ingin mengemukakan bantahan atau rayuan. Pendekatan ini penting bagi memastikan setiap isu diselesaikan mengikut peraturan pertandingan. Dalam masa yang sama, penyokong berharap agar kontroversi seperti ini tidak menjejaskan reputasi bola sepak Asia. AFC sejak beberapa tahun kebelakangan ini telah berusaha meningkatkan mutu pertandingan melalui penggunaan teknologi, latihan pengadil serta sistem pemantauan yang lebih moden. Semua usaha ini bertujuan memastikan setiap perlawanan berlangsung dengan lebih adil. Ramai pemerhati percaya bahawa apa juga keputusan selepas ini perlu dibuat berdasarkan bukti dan peraturan, bukannya tekanan daripada media sosial atau emosi penyokong. Ketelusan dalam proses siasatan amat penting bagi memastikan semua pihak menerima keputusan dengan profesional. Walaupun pelbagai dakwaan terus tersebar, fokus utama JDT pastinya adalah meneruskan persiapan menghadapi cabaran seterusnya.
Sebagai kelab yang mempunyai cita-cita besar di pentas Asia, Harimau Selatan perlu terus memberi tumpuan kepada prestasi di atas padang dan tidak terlalu dipengaruhi oleh spekulasi. Penyokong juga memainkan peranan penting dengan terus memberikan sokongan positif kepada pasukan. Kritikan terhadap pengadilan boleh disuarakan secara berhemah, namun segala dakwaan wajar disandarkan kepada fakta dan kenyataan rasmi daripada pihak yang bertanggungjawab. Akhir sekali, semua mata kini tertumpu kepada sebarang kenyataan rasmi daripada AFC atau FIFA. Sekiranya terdapat perkembangan baharu, sudah pasti ia akan menjadi perhatian seluruh peminat bola sepak Asia. Sehingga itu, dakwaan mengenai pemecatan pengadil atau kemungkinan perlawanan JDT menentang Buriram United diadakan semula harus dianggap sebagai spekulasi yang belum disahkan. Apa yang paling penting ialah memastikan integriti bola sepak terus dipelihara, supaya setiap pasukan dapat bersaing secara adil dan profesional di pentas antarabangsa.